Kodan dia ambil dekat umpan padu muar. Ada 15 ekor boleh lah. Yang ni bawa kios baru saling kulit. Kat ni kat Tanjung Mas. Aduh, muar Tanjung Mas. Jauh itu ni. Ni pakai udang kopek, udang speed mat. Tak kisahlah. Nak pergi NSK tak sempat. Kita saya ni berjalan. Kita ambil hotel dengan mak semua. Ya, lagi buat live. Kita nak rasmi kat ni, tengok kalau air sampai sini kita naik atas. Ni first time kat sini, tadi nak agak. Belacak ada depan tu. Kita labuh ni atau kita try kutip belacak. Kita boleh check semua, tak ada luka, lock semua. Okay, cun. Bismillah. Mesin baru Benex. Mesin Benex dengan Benex pair kan. Ini jadi last setup Benex. Ringan duk mesin ni. Tapi tu lah problem sikit lah. Ada bismillah. Pendek pula. Okey. Bismillah. Meletup terus. Okey, apa silap tu? Jom. FG pula tu habis. Ni udang kita. Okey. Udang ni. Jom. Sebuah apa barang pakai gunting. Gigit je. Rod ni kita masih tak confident lagi. Mesin baru. So tak confident lagi. Ni Benex mesin baru. Kita belum tahu rentak dia macam mana. Tali 30. Tapi still tak confident, tak berapa confident. So jangan minta nak rejam kau. Dapat rejam dah alhamdulillah dah. Kita rejam lembut-lembut ni. Sebuah lagi benda tu. Lagi satu lah. Aku nak lagi tangkap belacak. Aku nak ikut tak? Dapat 2-3 ekor boleh lah. Jom tangkap belacak. Live restriction apa ni? Oh, kita tunjuk udang. Alah, senang cerita kat jambatan baru lah. Jambatan baru lagi. Ni guys, umpan standby nak main belukang. Belacak. Kita dah tangkap 2 ekor ni. Saya umpan dah tu. Dah giat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf lupa ni. Assalamualaikum. Bismillah. Umpan belacak sudah dipasang. Satu rod kita pakai umpan belacak Penat pula kalau main udang kopi sebab ikannya banyak ikan anak kacau. Banyak anak ikan kacau. Main udang penat ni. Banyak anak ikan kacau. Jam-jam. Ni kita pakai umpan belacak kat rod biru ni. Kalau saya sebut rod biru ketuk tu standby lah. Ni step kena jaga ni sebab pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Belacak ketuk. Mana aku letak joran ni? Belacak ketuk weh, ganas tu ketuk dia. Barang jadi. Belacak jadi. Bogo tu. Bogo. Woi. Dia tak ada ketuk gini. Woi, belacak ketuk. Woi. Adrenalin terus. Kata belacak kau ketuk dengan kita lain macam sikit. Ketuk lagi. Aduh, takkan dah habis. Dia luar, dia mekap kot. Kita snuzon lah, dia mekap kot, cik. Hey. Ada. Ada makan. Belacak ada makan. Tunggu dia telan sampai muntut gitu lah. Woi, dia punya bukan ketuk-ketuk lama tau. Gak. Woi, aku kata belacak jadi. Siapa macam Tuan Jomas cari belacak. Ketuk lagi. Moga tak relax tu, bukan gelama tu. Dia memang bersabar insya-Allah. Belacak jadi guys, Wah, tripod tak bawa. Tinggal pula. Memang bapak siakap ni betul. Pok-pok belanak lepak kan. Seronok lah siakap. Air pun air siakap ni. Mana tu siakap pula yang makan belacak. Gaya ketuk ni tak tahu lah, gaya macam belukang, macam siakap pun juga. Jenis-jenis headshake. Pari dia mengkap. Tengoklah apa makan. 10 minit dah senyap, tak apa. Kita check baru rampan baru lah. Kena cari lagi belacak ni. Barang jadi. Belacak lagi jadi pada udang liar ke tu. Tahu tadi cik belacak je. Ni bagi dia telan sama bontot ni. Drag longgar sikit, baik. Drag longgar sikit. Saya rasa dah longgar dah ni. Sini FG ketiga ke. 2 biji batu ladung dah pergi. FG yang ketiga. Dan batu yang ketiga. Jadi kita buka lebab. Cincin elok terus. Cincin tali semua masuk tegak betul. Okey. Semua tali masuk Bismillah. That the best we can do. Kita cabut light bulb. Okey. Ketuk dia kepada asap. Umpannya. Ni umpan dia. Udang liar. Rambut kita buat pendek lah, senang sikit baling. Dan tak pin supaya lebih simple. Mata kita pakai mata panjang ni. Kita try dulu lah. Goyang-goyang kendu. Tak ada. Oh, ada. Oi, menekan. Apa menekan? Belacak. Belacak nak makan. Makan tu. Oh, lucu. Tahu. Oh, lucu.
Oh, wah, lucu lah. Lucu lah. Wah, lucu pula. 2 kali lah lucu ni belacak. Aish. Weh, laksa. Saiz padu. Rezeki abang tak putus bang, telan dalam. Rezeki. Ha. Ini agaknya ni. Ni tulang banyak Apa? Pada mancing abang ni. Tu, malung. Belacak. Tadi merokok boleh belacak lah tadi. Double check. Cukup. Belacak kalau besar sikit tak apa ke? Paling bergogor dah. Aku nak bagi telan dalam betul lah. Merukuk lagi. Bagi dia rukuk lagi. Tadi rukuk guys. Dia paling kecil boleh pakai saiz kelingking, paling besar ibu jari telunjuk tu je. Ibu jari dah besar sangat. Telunjuk paling besar, paling kecil kelingking. Kalau nak pakai perempuan belacak. Woi, dia ketuk guys lagi, Mana mega tadi yang lucu tadi? Mana tu? Tanjung Mas. Baru labu guys belacak tu. Udang tu senyap je, tak kendur-kendur ketuknya. Belacak ni baru labu dah kendur. Dia kalau jalan pantai ni, kalau ketuk kendur itu saiz tu. Standby je. Bang, untuk pemula nak pakai rod batang berapa kaki yang sesuai? 15 terus bang. 14-15 terus bang. Sebab belajar sikit-sikit tak bala bang. 1, 2 orang abang tak ada. Oksi kokos sekejap. Ikan tengah menekan. Belacak ni. Belacak jadi. Bergegor guys. Tak tahu lah sebab tadi dah sampai merukuk pun lucu tau. Kalau gegar-gegar macam ni kita tak confident. Tak lucu lagi. Belacak ikan apa yang boleh naik tu? Pari, belukang. Tengok ikan mega. Gelama saya pernah dapat. Gelama besar. Belacak memang pakai mega-mega. Pakai saiz macam ni. Besar-besar jari kelingking ni. Jangan kecil lagi tak boleh. Tu saya paling hantar tu. Tak nak besar sangat. Paling besar pun jari telunjuk. Belacak masuk Maggi kau biar betul. Minyak okey lagi. Gegar lain macam sangat kita check lah. Dekat sikit. Macam ada. Macam mana? Lekat insyaAllah. Macam lekat. Tak menekan macam tadi lah. Yang tadi lagi menekan tu. Ini berat juga menekan sikit. Tu nampak ikan tu. Ada. Ada. Ush, malung kot. Ikan apa ni? Putih. Ya, malung. Hei, malung masuk. Malung guys. Tadi abang dapat kan? Ni saya pula dapat. Abang, ingat bang, saya pun tak kumpul bang. Malung guys. Dia ni lah daripada tadi lucu banyak kali ni. Ada ni, dia grouping ni. Abang tadi dapat, kita dah dapat. Dia grouping ada lagi ni. Kita tak kumpul guys, saiz guys. Abang tadi saiz lah, 2 kilo lebih. Belacak. Umpan belacak, bateri nak habis.
Betin habis. Bang, balik naik ikan tak bang? Saya balik jauh. Tanya budak ni nanti. Budak mana tu? Baik lah. Ingat live ke dia dapat malung Lah. Dah menyambil. Tadi yang belah sana dapat ke kasar? 2 kilo lebih. 2 kilo lebih agaknya. Dah sedepa pula malung ke. Malung ke? Dia balik dah dia. Dapat tu terus balik. Terus balik. Ada 2 benda pasal malung kita tahu. Malung ni dia jenis suka air sejuk. Okey, air sejuk memang dia suka. So bila air sejuk adalah tanda ikan lain tak aktif. Okey, ikan lain pasif. Tandanya bila air sejuk. Malung air sejuk dia aktif. Itu satu. Kedua pula malung ni kalau kita pakai isi dia umpan-umpan padu. Lukang makan, pari makan, malung pun makan. Isi dia padu umpan. Aku dah try. Percaya. Okey. Itu tips pasal malung. Dia ada lagi ni. Sebab dia kalau datang main grouping. Dia tunggu je. Rezeki ada lah. Tapi ni bagi orang je. Tunggu siapa yang lalu je. Siapa yang nak ambil je. Saya nak balik jauh. Bawa balik kan leceh lah. Naik batu lagi. Udang tak duduk diam pula. So cubalah. Ada rezeki ada lah. Okay. Tapi kalau padu bawa balik Tanya mah. Tapi kalau seekor 2-3 ekor bawa balik air batu okey lah. Kita tengok macam ni. Lagi satu malung leader memang kena terkasar sikit. Pakai 20 LB memang putus. Saya pakai 40 LB. Tapi nylon lah. So tak ada masalah. Jom. Belacak kena lagi. Nampak oh. Apa time ni lah klip nak. Belacak kena lagi. Pan belacak gasak lagi. Guys. Merukuk macam tadi ni. Jom. Belacak kena lagi. Padu belacak. Padu lah. Menekan. Kau. Menekan. Kena lagi. Kosong. Kalau ada drone take sikit. Rekod. Menekan. Di sana lah. Di kanan. Jangan gendu. Kosong. Ni macam tadi menekan ni. Shit baik sampai dah. Kan dulu. Ini bukan malung. Leper je. Lukang besar guys. Yeah. Satu lagi monster. Umpan belacak guys. Satu lagi monster. Mana si Rin kata yang umpan belacak. Mana Rin kata esok game, minggu depan game, aku recommend korang pakai belacak. Gasak lah siup, muah pakai belacak. Saiz padu guys. Ini kalau game ni dah tenang hati lah. Udang hidup tak usik-usik. Belacak sekejap je usik. Pembelacak. Padu guys, padu. Alhamdulillah. Sekok lagi. Bapak aku suka juga belacak belukang. Kak. Alhamdulillah.
Bagi tercek belacak. Padu. Banyak tahu lah sini nak macam perempuan apa. Belacak guys. Nampak tu? Mana bohong keluarkan tu belacak. Minggu depan game aku recommend korang pakai belacak. Okay guys. Oh bau dia. Cangkul belacak macam ni daripada mulut. Aku tak ada potong apa, aku biar je. Tekan tenggelam sikit. Macam tu ya cangkul belacak Okay cun, tak payah besar-besar. Saiz sini sedap. Besar-besar susah. Kan susah nak makan. Saiz sini cantik. Jom. Tadi banyak aku tunjuk cara tangkap belacak dalam live kan. Ni aku tunjuk guna kamera lagi. Lampu suluh wajib. Lepas tu belacak ni boleh tangkap time malam je. Tapi siang susah. Lampu suluh kan kau buat apa, kau suluh dia. Dia silau tau, dia buta. Lepas tu tangkap dengan ni dah. Macam tu je. Dapat. Saiz ni lah. Saiz jari kelingking ni jadi telunjuk je. Tak nak besar sangat. Nak saiz yang macam ni. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Suluh-suluh. Dia kat gigi air. Dah sampai dalam air tu tak payahlah. Susah. Cari yang senang-senang dapat je. Dia kalau siang susah, dia nampak kita. Tapi kalau malam ni kita suluh, dia silau. Dia silau tu kita boleh tangkap dia tu. Ni besar ni. Alamak. Ni dia nampak kita sebab ada lampu belakang kita ni kan. Saiz baik tadi. Itu saiz baik tu. Saiz cantik pakai. Ni okey lah, boleh pakai. Tapi yang besar tadi okey. Besar sikit tadi okey. Dia culas pula. Dia nak nampak kita. Ni. Ni. Suluh je dia. Nanti dia silau tau. Tu dapat. Tu. Saiz ni mantap. Saiz jadi telunjuk. Saiz ni. Ni jadi telunjuk. Ni saiz. Ni mantap. Ni saiz jadi kelingking. Alamak. Dia dah sampai darat tak apa. Dua saiz ni okey. Antara dua saiz ni. Tak nak besar sangat, tak nak kecil sangat. Ni kelingking, ni telunjuk. Nampak tu. Pang padu ni. Udang liar tak usik-usik. Kita pakai ni. Belacak. Tinggal aku seorang ni. Angler lain dah balik ni. Ni pukul 4 pagi baru siut dah. Ini kita tenang-tenang je lah. Iya. Mas kopi lah, nak balik pun. Udang pun tinggal lagi 2 ekor sini. Belacak dah senyap ni. Kita belacak lagi. Udang yang tu 3 ekor lagi. Udang ni buang je lah. Aku balik membusuk ni. Buang kat laut, bukan kat darat je. Buang je. Dah.